Ya, selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan mulakan kos ketiga, iaitu soalan esei tingkatan 4, bab 4. Jadi, kita akan fokus dekat topik keseimbangan termah, iaitu dalam termometer, peti sejuk dan ketuhar. Jom kita tengok. Soalan pertama, apakah yang dimasukkan dengan keseimbangan termah? Iaitu keadaan di mana tiada pemindahan haba antara dua objek yang bersentuhan secara termal dan kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. Soalan ini selalu ditanya dalam objektif, di mana dia nak uji adakah pelajar faham apa maksud pemindahan haba bersih, ataupun dia mungkin guna perkataan yang lain iaitu kadar pemindahan haba bersih. Okay. Pemindahan haba bersih tak bermaksud tiada pemindahan haba. Dua objek ni, okay, dia sama suhu. Ada tak haba daripada A pergi ke B, B pergi ke A? Ada. Cuma haba yang A pergi B mungkin 10 joule dan daripada B ke A juga 10 joule. Jadi bila kita kira, okay, 10 tolak 10 jadi kosong. Sebab tu kita akan panggil pemindahan haba bersih adalah kosong ataupun sifar. Dua, untuk mencapai keseimbangan termah, suhu akhir kedua-dua objek mesti sama. Satu lagi syarat untuk mencapai keseimbangan termah iaitu mesti bersentuhan secara termah. Kalau dua objek ni tak bersentuhan, walaupun suhu sama, mereka tak akan mencapai keseimbangan termah. Okay? Jadi, itu saja untuk soalan ini. Kita fokus soalan kedua. Jom kita tengok soalan kedua. Pemindahan haba membolehkan makanan disimpan lama di dalam peti sejuk. Terangkan bagaimana makanan bersuhu bilik yang baru dimasukkan kepada peti sejuk disejukkan. Soalan 4 markah. Soalan esei yang 4 markah. Soalan penerangan. Jadi, soalan ini sebenarnya tak susah. Okay. Cara jawab untuk keseimbangan termah, ayat dia sama sahaja. Jom kita kupaskan. Lepas tu, kena pastikan apa objek yang membawa yang bersentuhan dengan makanan tersebut. Okay, jangan salah. Kadang-kadang pelajar akan tulis besi, okay, pinggan, bukan. Kalau dalam peti sejuk dan juga ketuhar, ia adalah udara persekitaran dalam peti sejuk. Okay, jom kita tengok. Jadi, cara jawab memang sama. Suhu, yang mana suhu lebih tinggi. Yang kedua, ayat kedua, haba pindah dari mana ke mana. Yang ketiga, kenalah beritahu dia telah akan berterusan sehingga mencapai haba bersih, sifar, dan last kena capailah suhu yang sama. Jom kita tengok ayat yang penuh. Makanan yang baru dimasukkan mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding dengan suhu udara di peti sejuk. Jangan cakap ruangan dan sebagainya, guna udara. Oleh itu, haba dipindah daripada makanan ke udara persekitaran. Yes. Haba yang bergerak, tenaga haba yang bergerak. Dan ejen penunjuk di dalam peti sejuk. Yang ketiga, proses pemindahan haba ini akan berterusan sehingga kadar pemindahan haba bersih menjadi sifar dan seterusnya. Maka terakhir, keseimbangan termah tercapai di mana makanan dan udara telah mencapai suhu yang sama. Itulah cara untuk dapat 4 markah. Jom kita tengok untuk ketuhar. Ketuhar elektrik digunakan untuk membakar kek menggunakan konsep fizik yang sesuai. Terangkan bagaimana kek tersebut menyerap haba dan dibakar secara sekata. Sama juga, mula-mula suhu siapa yang lebih tinggi, dari haba dipindah dari mana ke mana. Dia berterusan sehingga kadar haba bersih, kadar pemindahan haba bersih menjadi sifar. Lepas tu keseimbangan termah capai, suhu sama. Sama saja. Jom kita tengok. Jawapan penuh. Elemen pemanas dalam ketuhar menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba, menjadikan suhu udara di dalam ketuhar lebih tinggi berbanding dengan kek. Haba dipindah daripada elemen pemanas ke udara dan daripada udara ke kek. Pemindahan haba berlaku secara berterusan sehingga kadar pemindahan haba bersih antara udara dan kek menjadi sifar. Seterusnya, keseimbangan tercapai. Suhu antara kek dan juga udara persekitaran adalah sama. Itulah jawapannya. Okay? 4 markah di tangan. Soalan ini bukan sahaja boleh tanya dalam peti sejuk ketuhar, kadang-kadang juga ditanya untuk termometer di mulut. Contohnya, awak meletak termometer di mulut, macam mana? Suhu badan lebih tinggi berbanding termometer. Jadi, haba dipindah daripada badan kita ke termometer. Jadi, dua objek ini telah bersentuhan secara termah. Lepas tu, pemindahan haba akan berterusan sehingga kadar pemindahan haba bersih. Keseimbangan tercapai,
maka suhu antara termometer dan badan kita akan sama dan termometer akan menunjukkan suhu badan kita. Itulah cara dapat 4 markah untuk keseimbangan terma soalan penerangan. Soalan seterusnya, kita tengok soalan pasal termometer, soalan modifikasi. Biasanya soalan ni 10 markah. Jadi, tapi sekarang ni saya bagi dia 20 markah sebab banyak perubahan yang boleh kita buat, banyak cadangan yang boleh kita buat untuk menjadikan termometer ni lebih peka. Jom kita tengok soalan. Sebuah termometer magma. Jadi kita kena tengok kegunaan dia. Termometer magma dengan termometer klinik adalah berbeza. Dia akan menyebabkan perbezaan pilihan untuk julat skala suhu. Kalau untuk magma, kita nak buat eksperimen. Suhu yang kita ukur mungkin daripada negatif berapa degree Celsius sehingga 90-100 degree Celsius. Tapi kalau untuk termometer klinik, dia hanya ukur suhu badan kita. Jadi hanya perlulah antara 36 hingga 42 sahaja. Sebab suhu badan manusia takkanlah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, sebab tu penting untuk baca soalan. Didapati kurang peka dan lambat memberikan bacaan apabila digunakan untuk mengukur suhu sesuatu cair. Sebagai seorang pereka alat saintifik, mengubah soai dan mereka bentuk. Jom. Jadi biasanya 10 markah, sini saya bagi banyak markah. Saya bagi 10 cadangan. Jadi jom tengok yang pertama. Ya betul, dalam termometer kita kena guna raksa ataupun mercury. Sama lah, raksa dengan mercury ialah benda yang sama, cuma nama yang berbeza. Yes, sebab apa? Sebab kalau kita guna air dia dapat lut sinar. Jadi susah kita nak tengok dia punya bacaan. Sebab tu kita kena raksa ialah legap. Dia dapat dalam sana ada banyak jawapan. Jadi salah satu paling senang ialah legap. Legap maksudnya cahaya tak boleh tembus. Jadi bila kamu tengok, kamu boleh terus nampak. Boleh terus nampak. Yang jawapan-jawapan yang lain seperti konduktor haba yang baik, mengembang dengan seragam, semua boleh diterima. Semua boleh diterima. Yang kedua, saiz berbuli kaca yang kecil. Jadi apa tu berbuli kaca? Ya, sebiji benda tu yang kamu gigit, yang kamu letak dekat mulut. Jadi saiz dia kecil, dia mempunyai disim mercury yang sedikit, maka dia hanya perlu menyerap sedikit saja haba supaya dia boleh mengembang. Dia tak perlulah menyerap terlalu banyak haba untuk mengembang. Jadi tadi kita kata dia lambat kan memberi reaksi. Jadi yang ni akan menyebabkan dia cepat ada perubahan. Yang seterusnya, dinding berbuli kaca yang nipis. Ya, tempat yang sama iaitu tempat bulat tu di mana dinding dia lebih nipis. Ya, sebab apa? Sebab haba dapat dipindah ke dalam raksa dengan lebih laju. Kalau tebal dia lama sikit lah. Jadi kita nak dia lebih peka. Pekanya maksud apa? Pekanya maksudnya perubahan persekitaran ada sikit saja dia dah tunjuk perubahan. Seterusnya, diameter tube kapilari yang nipis, kecil, halus. Yang ni yang mana? Yang tempat di mana kamu akan nampak skala. Dekat sana. Tempat-tempat yang ada nombor tu, yang tengah-tengah tu, yang di mana mercury akan kembang dan masuk ke dalam. Kalau dia tebal, dia kenalah kembang banyak sikit baru nampak perubahan. Kalau dia nipis, dia kembang sikit, kamu dah nampak, dia dah ada perubahan suhu. Jadi raksa mudah mengembang, walaupun perubahan suhu yang kecil. Seterusnya, bahan dibuat daripada kaca keras. Ya, kaca keras sebab apa? Satu, lut sinar. Kamu boleh nampak mercury dalam, dia bergerak sehingga mana. Dua, tahan haba yang tinggi. Dia tak mudah pecah, tak mudah rosak lah. Sebab tu termometer tak ada yang plastik. Yang seterusnya, berbentuk silinder cembung. Ya, betul. Bila kamu tengok termometer, kenapa dia mesti bentuk cembung? Dia macam silinder. Kenapa dia tak buat macam plain, yang rata? Kenapa? Ya, sebab bila dia bentuk cembung, dia akan macam berfungsi sebagai kantar pembesar. Jadi senang sikit kamu nak dapatkan bacaan. Dia kembung. Seterusnya, dinding batang termometer yang tebal. Tadi yang nipis ialah dinding berbuli. Ini ialah batang termometer. Jadi kena tengok baik-baik. Batang termometer ialah tempat tu di mana mercury akan berkembang. Jadi kalau dia tebal, dia tak mudah pecah, dia tahan lasak. Satu lagi ialah pembebasan haba akan kurang. Sebab kalau ada haba yang bebas ke persekitaran, nanti dia suhu akan jatuh dengan cepatlah. Dan seterusnya ialah skala sengatan yang lebih kecil. Skala sengatan maksudnya, bila kita baca kan, dia
nilai yang paling kecil ialah apa. Jadi 0.1 lebih sesuai lah. Okey, ataupun kita 1 degree Celsius pun boleh. Okey, tak pula kecil sangat. Okey, dan seterusnya ialah julat skala suhu yang besar. Yang ni dia bergantung kepada fungsi dia. Kalau kita nak termometer dekat makmal, jadi kenalah besar. Kalau dia termometer dekat klinik, dia untuk ukur suhu badan, dan julat skala suhu kenalah kecil. Jadi alasannya macam mana tulis, sesuai digunakan di makmal untuk mengukur suhu cecair yang sejuk sehinggalah mendidih. Seterusnya, kawasan atas tiub kapilari. Dalam tiub tu, dia tak boleh ada udara lain. Sebab kalau ada udara lain, dia akan menyebabkan tekanan gas, di mana bila dia nak kembang, ada tekanan gas tolak, mungkin pengembangan dia akan berkurang. Jadi dia akan jadi tak tepat. Jadi kenalah dalam adalah keadaan vacuum, di mana memastikan tidak ada tekanan udara yang menekan raksa ataupun menekan pengembangan mercury. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi untuk kos yang seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Nanti Cikgu Hao akan bincangkan. Jumpa lagi.